habis tuhawi dia karamah ma'unah tuhawi. Karamah ni tak boleh tengok dalam ni. Kalau tok guru tok apa nak cari payah dah. Karamah orang panggil kampung keramat. Boleh orang mengaji hak-hak pesing tubuh-tubuh dia macam cerita dengan benda lah tu syirik. Gerak ucap syirik selalu. Apa syirik? Karamah tu apa weh? Bodoh sekat kita ya, dia ada bodoh orang lain lah. Ngaji kau tengok dalam usul tu dia tak sebut Pertama mukjizat, amrun khariqul lil adati, pekerjaan yang mencari adat. Tu mukjizat. Orang tak boleh buat tapi berlaku tak dia. Dia buat boleh. Belah bulan, tu jenis mukjizat. Berlaku tak rasul. Kalau irhas, berlaku tak nabi. Cari adat awal turun pada nabi, itu bukan mukjizat. Sebelum nabi bangkit jadi rasul, waktu kecil daripada Hijaz kepada Syam, matahari panas, Allah Ta'ala teduh Muhammad dengan awam. Itu yang panggil benda mencari adat. Orang biasa tak boleh buat, tapi berlaku atas nabi, panggil irhas. Karamah pula berlaku mencari adat ke atas warasatul anbiya, awliya Allah. Jalan ta'ai, mulut masing, kacau nama cerah mutah tu, kacau berdaah tu, sakit perut sungguh. Orang ingat mula seorang tak boleh tu mulut dia tak atur apa kan. Dia orang Tino tak bisa tengok, tak bisa tengok semua. Tak balai pun tengok balai. Dia tabir apa ni, dia duduk dalam bilik, dia zikrillah. Tapi mulut tak ada pelan. Allah bapa, ada orang dia masuk anak dalam, dia dah lihat 2-3 kali budak tu pakai betina main royak, baru yang kecap. Allah gihah kelip pakat duk tenang lepas nak nanya duk kacau lama berenai tak ada agak. Pagi esok semua sungguh belak duk berenai. Air lepas kepala kawan ni berenai apa tak ada agak. Sakit tu panggil karamah Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Kekasih dia. Dia minta kekasih dia. Bagi Allah ni tak akan lah kerana apa lah? Makan syubhat, makan haram serupai besar. Dia makan apa? Ayam apa? Nah, tak ada kira. Oh, sedap. Makan tak pilih. Serupai besar apa sudah. Tu dia. Habis tu lah ni nak menari, jaga. Kita sebagai warasatul anbiya ni, bukan senang. Tok guru ni bukan senang. Bisa dia lepuk takik orang. Tu kau teruk. Dia orang bawa pesaka Nabi kan? Al-ulama warasatul anbiya, akhlak, perangai, zahid, jauh pada maksiat, jauh pada syubhat, jauh pada reba, jauh pada haram. Itu ulama.